Oh, dua ah. Oh, yang kedua ya. Suruh belabu air. Tak, ya bayi tu orang masak lah. Ya bayi tu orang masak. Tengoklah kat dapur. Labu bayi masak air. Pindah labu. Labu air. Tengok. Tak. Labu air. Bukan labu kuning, labu air. Assalamualaikum. Rabi'atul tolong tutup mic.
نستعين. هذه نون أصلية. هذه نون أصلية مش هذه نون أصلية مش جمع. هذه نون أصلية مش جمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد آمين. الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selamat datang malam ni dengan kelas Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Okey, Hajjah Aziza silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. بالله من الشيطان الرجيم. نعم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. أعوذ بالله Kitab من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ulang lagi Hajjah Aziza, inilah Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. okey, bunuh barakat, bunuh barakah, betul tak? Betul. So di dalam Al-Quran ada barakah. Ada barakah. Boleh buka lagi surah Al-Anbiya. Subhanallah, sudah buka cepat. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. 326. Ayat berapa Syekh? 326 ayat Ayat 50. ayat berapa? 50. Okay, sorry. 50. Dan ini iaitu Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkat yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Naam. Ulang lagi Hajjah Aziza please. Dan Al-Quran ini adalah Dan suatu Al-Quran peringatan. ini adalah Suatu peringatan zikr. Ingatan. Naam. yang mempunyai berkat Barakah. yang telah kami turunkan. Okey. Apa makna barakah? Sushi. Betul? Sushi barakah. Maha sushi. Sushi bumi al-ardul mubarakah. Okey, apa makna? Tiap-tiap orang cari barakah baca Al-Quran. So, hati tak ada Quran, hati keras. Hati kotor. Rumah tak ada Quran, ini rumah tak ada barakah. Tiap-tiap kerja tak ada Quran, ini kerja tak ada barakah. Bawa kereta, dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran. Saya kenal satu orang sudah tua, dia hafal Al-Quran, dia driver. Grab car. Tapi dia buat apa? Dia letak radio atau kaset Al-Quran dan dia letak satu muka surat depan. Tiap-tiap hari 5 ayat. Tiap-tiap hari setengah, separuh muka surat. Tiap-tiap hari satu muka surat. Kalau rasa susah hafazan Al-Quran, mula juzuk 30. Hafal juzuk 30. Selepas tu hafal surah Yasin, mudah-mudahan. Surah Al-Kahfi, mudah-mudahan. Surah Maryam, mudah-mudahan. Surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Untuk barakah. Tiap-tiap orang cari barakah di umur. Cari barakah. So, ahli Al-Quran, semua ahli Al-Quran, umur mereka panjang. Subhanallah. Subhanallah. Sebab mereka bacaan Al-Quran 24 jam tiap-tiap hari. Ahli Al-Quran. So, semua hari kiamat tinggalkan kita kecuali Al-Quran.
Ada riwayah Al-Quran datang hari kiamat macam handsome guy. Okey? Handsome lelaki. Lelaki kecak. Dia bawa sahabat Al-Quran, dia kata, tak boleh tinggalkan kamu sampai kita masuk syurga Masya-Allah. bersama insya-Allah. Ahli Al-Quran, ahli orang lain. Ahli Al-Quran, ahli orang lain. So subhanallah, ahli Al-Quran ada barakah. Di rumah ada barakah, di rezeki ada barakah, di umur ada barakah. Ada barakah. Ini bukan makna wallahi tak ada bala. No, ada bala. Ada ibtila, ada bala, ada imtihan, ada ujian. Tapi ini imtihan, ini ujian, insya-Allah mudah-mudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ada ujian. Sentiasa ada imtihan, tapi ada barakah. Barakah. Ada barakah. So tiap-tiap ibu kalau nak masak baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kalau nak minum baca Al-Fatihah 7 kali. Baca lagi Haji Azizah, wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu. Yang tadi ke Syekh? Yang tadi 50. Itu surat berapa tadi? 126. Sekejap ya. 6. Dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkat yang telah kami turunkan. Naam. Maka apakah kamu mengingkarinya? Okey, Haji Azizah boleh buka muka surat 496 surah Ad-Dukhan. Sudah Syekh? Ayat berapa Syekh? Mula Hamim. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Sungguh kamilah yang memberi malam peringatan. barakah. Kenapa malam Al-Qadr malam lebih baik malam lain-lain? Sebab Al-Quran turun kan di malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Kenapa ummati Islam, ummati Muhammad Rasulullah SAW, ummati baik, lebih baik ummati lain? Sebab ada Al-Quran. Sebab ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Naam. So, tiap-tiap orang cari barakah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada barakah, ada syifa, ada rahmah, ada ilmu, ada sihat, ada rezeki mudah-mudahan di dalam Al-Quran. Okey. Boleh baca surah Muhammad sekarang. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Naam. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Sudah terkunci. Naam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita masih teruskan dengan kisah story of Nabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Okey, Haji Azizah. Ya saya Syekh. Di hidup Nabi Musa, in Nabi Musa life, ada 2 orang, bukan orang biasa. Ada 2 orang. Satu orang Al-Khadir, orang yang salih di surah Al-Kahfi, dan orang yang jahat di surah Taha. Okey? So, orang yang jahat As-Samiri. As-Samiri. Okey? Ada satu hari Nabi Musa nak jumpa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. 30 hari. Di bulan Ramadan 30 hari. Boleh buka surah Al-Baqarah untuk faham kita cakap apa? Surah Al-Baqarah muka surat 8 ayat 51. Wa idh wa'adna
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم. Dan Ayat ingatlah berapa sih? Dan ingatlah ketika ni, ayat 54, 55, 51. 55. 55. Ni nama kan Aisyah. Nak buang balik. Sorry, boleh tutup mic. Okey. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa, Menjanjikan. kepada Musa 40 malam. 40 malam. Hmm. Tapi bukan 40 malam. Allah berfirman di sini 40 malam. Tapi asal bukan 40 malam. Asal 30 malam. Ya Allah, macam mana Syekh Mustafa cakap 30 malam, Allah cakap 40 malam. Bukan surah Al-A'raf. Bukan surah Al-A'raf. Asal Allah Subhanahu wa taala janjikan Nabi Musa 30 malam. So, orang yang nak tafsir mesti hafazan Al-Quran. Masya-Allah. Mesti hafazan Al-Quran. Ayat berapa Syekh? Di surah Al-A'raf muka surat 167. Ayat 142. Wa wa'adna. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa, iaitu memberikan Taurat 30 malam. 30 malam. Bulan Ramadan. Dulu 30 malam. Okey. Okey, kenapa Allah tambah 10 hari lagi? Teruskan. Dan wa atmamnaha. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, iaitu 40 malam. 40 malam. Okey. Apa makna? Apa makna? Allah Subhanahu wa taala janjikan Nabi Musa 30 malam dulu. Tiap-tiap hari puasa. Tiap-tiap hari puasa. Tiap-tiap hari puasa. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan sama-sama. Tiap-tiap ummah ada bulan Ramadan sama-sama. Tapi orang Yahudi, orang Masihi tukar bulan Ramadan. Orang Masihi bulan Ramadan 60 hari. 60 hari. Mereka boleh minum, boleh makan, tapi makanan hayawan sahaja tak boleh makan. Telur, susu, daging, ayam tak boleh makan. Minyak, fat tak boleh makan. Okey? Tapi bulan Ramadan, tiap-tiap ummah ada bulan Ramadan. Ummati Muhammad sahaja masih sama-sama bulan Ramadan. Tak tukar. Okey? So, Nabi Musa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala janjikan Nabi Musa 30 malam dulu. Akhir malam sebelum maghrib, Allah janjikan Nabi Musa nak cakap dengan Nabi Musa. Okey? Tapi orang yang puasa mulut dia ada smell. Betul tak? Kalau kita tak makan, sudah lama tak makan, mulut kita mungkin ada kotor, betul tak? Ada smell no good. Sebab long time we didn't eat. Okay? So Nabi Musa nak cakap dengan Allah, betul tak? So dia malu cakap dengan Allah, mulut dia smell no good. So dia ambil something, dia tak makan, dia sahaja apa? Like bersih. Like brush teeth. Like brush teeth. Dia ambil macam leaves daripada pokok, like dia nak. So Allah Subhanahu wa taala cakap, ya Musa, kenapa buat macam tu? Kenapa? Dia kata, ya Allah, saya malu cakap dengan awak, mulut saya ada smell kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini smell untuk Allah so good. Ini untuk taat fi sabilillah. So kalau kita pergi ke haji, tak boleh letak perfume, betul tak? Betul. Tak boleh guna sabun, wallahi perfume ada مثلا perfume nice, no, tak boleh. Allah Subhanahu wa taala nak kita hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala mesti baju simbol baju. Hamba Allah Subhanahu wa taala mesti pergi ke Allah kosong.
So di Hajj, kalau kita pergi Hajj, tak boleh bukit. Betul tak? Tak boleh bukit. Kita mesti semua tanpa baju. Betul tak? Minta maaf. Tak boleh underwear untuk lelaki. Tak boleh apa-apa semua tak boleh. Tapi perempuan different. Perempuan different. Tapi saya cakap untuk lelaki, tak boleh pakai kufiyah. Tak boleh pakai songkok. Tak boleh pakai kasut. Tak boleh pakai kasut mikhyar. Tutup jari. Tak boleh pakai baju tie. Berjahit. No, semua ini tak boleh. Kenapa? Sebab Allah nak kita hamba. Hamba Allah. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Musa sebab dia makan akhir malam. Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Musa qada ini 1 hari, 10 hari lagi. 10 hari lagi. Di agama Islam, kalau saya sakit, kalau ada uzur, saya makan 1 hari, saya mesti puasa 1 hari. Betul? Tapi agama Nabi Musa 1 hari mesti tambah lagi 10 hari. 10 hari. Okey, teruskan. Ayat 143 Syekh. Okey, tak apa Haji Azizah. Okey, look at. So, Nabi Musa janjikan Allah untuk apa? Untuk meeting Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi Nabi Musa At-Taurat? Nabi Musa At-Taurat. Okey, boleh. Okey, Haji Azizah boleh sama-sama muka surat 168. Atas. Qala ya Musa. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya saya pilihan. Naam. Dan telah kami tuliskan 144. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain. Dari manusia yang lain. Untuk membawa risalahku dan firman. Dan firman. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Terus. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh Taurat. Lauh Taurat, naam. Segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Naam. So, kami tuliskan di lauh At-Taurat. Okey. Al-ulama berkata di tafsir, Jibril turun semua nabi-nabi kecuali Nabi Musa. Kecuali Nabi Musa. Allah cakap dengan Nabi Musa direct. Allah tuliskan untuk Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi Musa At-Taurat dan Nabi Musa dengar dan tulis. Ada riwayat malaikat tulis. Tapi Nabi Musa boleh tulis, boleh baca sebab Nabi Musa anak raja dulu, betul tak? Betul. Anak raja tak boleh orang yang jahil. No, anak raja orang yang baik, dia masuk international school, betul tak? Dia tak boleh pergi sekolah. Sekolah boleh datang ke rumah, betul? Okay, 1 minute. Okay, so anak yang kaya tak boleh pergi sekolah. Okay, sekolah boleh datang ke rumah dia, betul tak? Guru datang sekolah. Semua guru-guru boleh datang ke rumah anak lelaki raja. So Nabi Musa anak lelaki raja Fir'aun. So orang yang boleh baca, boleh tulis. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala janjikan Nabi Musa 40 malam.
Ini 40 malam apabila Nabi Musa pergi ke Jabal At-Tur, Bukit At-Tur, ada orang yang jahat nama dia As-Samiri. I think kita sudah cakap dulu, betul tak? Betul Syekh. Kisah Ini asli. macam orang Ad-Dajjal. Ini ada ulama kata ini Ad-Dajjal. Ini ulama kata ini bukan Ad-Dajjal. Ini orang yang jahat sahaja. Tapi wallahu a'lam ini Ad-Dajjal. Sebab Ad-Dajjal tiap-tiap nabi cakap ada Ad-Dajjal. So Nabi Rasulullah akhir Nabi, so Ad-Dajjal akan keluar di ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita boleh buka surah Taha. Ayat berapa Syekh? Ayat 3, muka surat 317. 317 ayat Ayat 83. 83. Naam. Teguran Allah kepada Nabi Musa. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Nabi Musa 30 malam dia janji kaum dia nak pergi janjikan Allah 30 malam sahaja. Tapi Allah tambah lagi 10 malam. Nabi Musa rasa susah sebab kaum dia orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. So Allah berfirman, ulang lagi, dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada nak balik kaummu? cepat ya Musa. Nabi Musa nak balik cepat. Nah. Okey. Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu. Ya Tuhanku, agar engkau redha kepadaku. Engkau redha. Nah. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. As-Samiri. Sesat mereka As-Samiri. Siapa ini As-Samiri? As-Samiri ini orang yang di luar orang yang saleh. Tapi dalam orang yang jahat. Orang yang jahat. Selepas Nabi Musa keluar daripada Egypt dengan kaum Fir'aun, kaum Musa jalan dalam laut, kaum Fir'aun ikut Nabi Musa. Kenapa kita cakap kaum Musa, kaum Fir'aun? Sebab community Fir'aun dua jenis. Bani Israel dan kaum Fir'aun. Bani Israel dan kaum Fir'aun. Minta maaf. Like مثلا di Malaysia ada 3 nationality. Ada orang yang Cina, Melayu, ada orang Indian, Melayu, ada orang Melayu. Okay? So kaum Fir'aun ada 2 orang, ada 2 community. Ada orang kaum Fir'aun dan orang Bani Israel. Bani Israel orang yang kerja sahaja. Membina kerja di farm, kerja di buku sini sana. Tapi kaum Fir'aun orang yang ada bisnes, ada emas. Okay? Kontrol bandaraya. So, apabila kaum Fir'aun masuk laut belakang Nabi Musa, semua sudah meninggal. Betul tak? Betul. So, kaum Musa semua ada emas, ada ring, ada emas, ada di telinga, ada di dalam kaki. Fir'aun, tongkat emas, crown emas, semua emas. So, Nabi Musa kata, jangan ambil emas. Ini emas, ini laknat. Jangan ambil. Tapi ada orang tak dengar Nabi Musa. Dia mencuri. Dia ambil. Sebab Allah menjadikan kaum Fir'aun naik atas.
Sebab Bani Israel tak percaya Fir'aun sudah meninggal. Okey, so Allah menjadikan Fir'aun naik atas muka laut. Teruskan Hajj Azizah. Azan. Maka Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu mengkehendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Mereka kata apa? Mereka berkata, kami Mereka tidak berkata, melanggar kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri. Tetapi kami wajib membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun itu. Berhiasan, nam. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Okey. Apabila Nabi Musa pergi ke janjikan Allah Subhanahu wa taala atas bukit At-Tur, As-Samiri, I told you, di luar orang yang saleh, tapi dalam ini orang jahat. Dia buat apa? Tiap-tiap orang mencuri emas, keluar emas. Tiap-tiap orang ada emas, bagi saya emas. So, As-Samiri, ini orang As-Samiri, ambil semua emas dan letak di dalam api. Dia ciptakan macam apa? Macam anak lempu. Teruskan Haji Azizah. Kemudian dari lubang api itu, dia iaitu Samiri mengeluarkan patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Untuk mereka, maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi Musa telah lupa. Okey, Haji Azizah, please ulang lagi. Maka kemudian dari lubang api itu Samiri mengeluarkan patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Dia kata apa? Mereka kata inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Musa. Ya, dan Tuhan Musa. Okey. Okey, Haji Azizah. Ini saya. Biasa manusia suka tengok Tuhan, betul tak? Yani مثلا agama Indian, mereka ada berhala, betul tak? Agama Cina juga ada berhala, betul tak? Tapi di agama Islam, kita ada Tuhan, tapi kita tak boleh tengok Tuhan, betul tak? Kita boleh rasa, tapi kita tak boleh tengok Tuhan, tak boleh melihat Tuhan. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sekarang in our situation tak boleh tengok Allah. Tak boleh tengok Allah sebab badan kita lemah. Bercahaya Allah kuat. Macam minta maaf, bercahaya matahari, boleh kita tengok? Tak boleh tengok sebab matahari ada bercahaya kuat, ada shining kuat, betul tak? Matahari ini makhluk. Macam mana kita boleh tengok Al-Khaliq? Allah bukan makhluk. Okey? So, Bani Israel di dalam diri sentiasa mereka yakin Fir'aun Tuhan. Fir'aun Tuhan pakai emas, di rambut, di jangkut dia pakai emas. Okey? Juga Bani Israel, orang-orang Yahudi suka emas. Orang-orang Yahudi suka emas. So, ini As-Samiri buat apa? Dia kumpul semua emas dan dia ciptakan macam anak lempu. Okey? Dan ada dua riwayat. Dia buat dalam lempu, kalau angin masuk belakang, dia keluar macam okey? Yani maksudkan di zaman Nabi Musa ini orang As-Samiri macam ada teknologi.
Macam ada teknologi. You know ini ada you know ini Tahu. machine untuk music. Dia buat macam tu. So dia menjadikan ini anak lempu. Kalau ada orang misalnya cakap, adakah awak Tuhan kami? Dia kata yes. Orang yang Yahudi Bani Israel, mereka kata ini Tuhan kami. So ini As-Samiri kata, ini Tuhan kamu dan Tuhan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lupa bawa Tuhan dia. Wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. So Nabi Musa Nabi Harun rasa marah. Okey, boleh teruskan Haji Aziza. Dan sesungguhnya Harun berkata, ini dah semuanya okey, 80-90. Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, Harun berkata, wahai kaumku, Nabi sesungguhnya Harun marah, wahai kaumku, Allah bukan berhala, Tuhan kami bukan anak lempu. Na'udzubillah min zalik. Okey? Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cubaan. Dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Ialah Allah. Tuhan kami maka Allah. ikutilah aku dan taatilah perintahku. Taat saya. Listen to me, believe me. Mereka kata apa? Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan dan tetap menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami. Sampai Musa kembali kita. Okey. So apa makna? Maksudkan Nabi Musa tinggalkan Bani Israel 40 malam sahaja. Mereka buat apa? Mereka ciptakan Tuhan. Sekarang Nabi Musa tinggalkan orang-orang Yahudi berapa tahun? 3000 tahun. Okey. So orang-orang Yahudi faham apa makna? Yang maksudkan Nabi Musa tinggalkan Bani Israel 40 malam sahaja. Mereka ciptakan Tuhan. Di zaman kita, Nabi Musa tinggalkan Bani Israel 3000 tahun. Betul tak? Mereka buat apa? Na'udzubillah min dhalik. So mereka tukar syariah, mereka tukar agama Islam. Betul tak? Bunuh-bunuh Nabi. Orang-orang Yahudi, apabila Rasulullah SAW, Allah hantar Rasulullah, mereka rasa gila. Sebab biasa sentiasa Nabi-Nabi keluar dari Bani Israel. Naam. So orang-orang Yahudi apabila mereka dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab, mereka marah. Mesti Nabi akhir zaman orang Yahudi bukan orang Arab. Faham apa makna? Faham. Okey. So di zaman Nabi Musa ada dua lelaki, satu jahat, satu yang baik. So hari ini kita teruskan cakap tentang orang yang As-Samiri, orang yang jahat. Ada ulama kata ini Ad-Dajjal akhir zaman. Kenapa Ad-Dajjal? Okey, sebab apabila Nabi Musa balik, jumpa Harun. Sebab Bani Israel, berapa orang Bani Israel? Bani Israel ramai. Ada riwayah 70,000, 80,000 orang keluar dengan Nabi Musa. Okey? Ada riwayah 100,000, ada riwayah 200,000 orang ikut Nabi Musa. Okey, teruskan. Nabi Musa kata apa? Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu? Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Naam. Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Dan Harun menjawab, wahai putera ibuku. Wahai putera ibuku. Janganlah engkau pegang putri perempuan, putera lelaki. Naam. Wahai putera. Wahai putera, kenapa? Sebab Nabi Musa putera, anak lelaki raja. Nah, tapi awak putera, tapi masih ibuku, anak ibuku. Nah, silakan. Jangan engkau pegang janggutku
dan jangan pula engkau pegang kepalaku. Okey, apa makna? Apa makna? Nabi Musa balik. Jumpa Bani Israel, ciptakan anak lembu untuk beribadah, berhala. Okey. Nabi Musa mesti marah dengan As-Samiri atau dengan Harun? Harun. No. Allah berfirman di sini, Nabi Musa marah dengan Harun, betul? Tapi asal Nabi Musa mesti marah dengan As-Samiri. Samiri. Sebab Harun tak buat, he doesn't do any wrong, betul tak? Siapa orang jahat? As-Samiri. Betul tak? Betul. Tapi Nabi Musa rasa marah dengan Harun. Harun, abang dia. Tapi dia cakap dengan As-Samiri berlahan-lahan. Kenapa? Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau jumpa orang jahat, awak rasa ini ad-Dajjal, jangan menjadikan dia marah. Kalau dia marah, dia ad-Dajjal betul. Okey? Faham apa makna? Tak faham? Faham, Syekh. Okey, maksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, ad-Dajjal keluar apabila dia marah. So Nabi Musa tak nak menjadikan As-Samiri marah. Okey, teruskan. Baca tafsir dulu. Okay. Dia Harun menjawab, wahai putera ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula pegang kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau telah memelihara amanatku. Naam. Sambung. Musa berkata, apakah yang mendorongmu membuat demikian, wahai Samiri? wahai Samiri. Look at Nabi Musa cakap dengan As-Samiri berlahan-lahan. Tapi cakap dengan Harun pegang janggut. Marah. Sebab Nabi Musa takut kalau ini ad-Dajjal nanti dia keluar. Nanti dia keluar ad-Dajjal betul, hakiki. Okey? So, ini orang bukan orang biasa. Kenapa kita faham dia bukan orang biasa? Teruskan. As-Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi, aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Ada riwayat ini As-Samiri, ini ad-Dajjal. Apabila Jibril turun berbuka laut, ini ad-Dajjal tengok Jibril atas kuda. Atas kuda putih. So ini kuda putih, kalau dia jalan atas tanah, ada bukuk keluar. Ushub grapes keluar. Apa makna? Like bukuk. Kita cakap apa di bahasa Melayu? Grapes, pokok grapes ke pokok anggur? Grapes. Jadi misalnya di bahasa Melayu kita cakap bahasa Melayu herba. Herbs. Herbs bukan grapes. Herba. Maksudkan apabila kuda putih, Jibril naik kuda putih, apabila dia jalan atas tanah ada herba naik atas. So dia ambil satu tanah, dia letak mulut anak lembu. So anak lembu boleh keluar suara kuat. Okey, faham apa makna? Sebab dia menjadikan hidup di dalam mulut anak lembu. Sikit hidup. Dia sahaja boleh keluar suara. Naam. So Nabi Musa tak marah dengan As-Samiri sebab kalau As-Samiri marah nanti dia keluar macam ad-Dajjal. Teruskan. Nabi Musa kata apa? Pergilah engkau. Maka so asal Nabi Musa mesti bunuh dia, betul tak? Asal Nabi Musa mesti bunuh dia. Tapi Nabi Musa tak bunuh dia.
dia kata pergilah. Kenapa? Sebab Nabi Musa tak boleh bunuh dia. Sebab ada akhir zaman Nabi Isa akan bunuh dia. Oh. Okey, teruskan ayat. Dia Musa berkata, pergilah kau. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat. Yang tidak Ada akan dapat janjikan di membantu. akhirat. Ada Hmm. janjikan di akhirat. Nah. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut. So Dajjal akhir zaman dia kata apa? Aku Tuhan. Dia ada syurga, dia ada neraka, betul tak? Betul, Tapi betul. neraka dia syurga, syurga dia neraka. Tiap-tiap orang masuk syurga dia ini neraka. Di luar syurga, tapi dalam neraka. Di luar neraka, tapi dalam syurga. Ini ujian. Ini imtihan untuk orang-orang yang mukmin. So orang-orang yang mukmin boleh tengok kafara, bahasa Arab. Walaupun orang Melayu tak boleh baca bahasa Arab, boleh baca. Orang Cina, orang India, orang Turki, orang Jermani, orang Espanyol, semua boleh baca kafara, kafir. Orang yang mukmin boleh tengok. Orang yang kafir tak boleh melihat. Dia kata tak ada. Tapi orang yang mukmin boleh melihat kafara. Ad-Dajjal juga boleh minta langit turun, hujan lebat boleh turun. Kalau dia minta emas daripada di dalam bumi, emas boleh keluar dia. Boleh keluar, boleh ikut dia. So, semua manusia ikut Ad-Dajjal daripada wanita. Sebab wanita suka emas. Wanita suka emas. Okay? So, Ad-Dajjal, Rasulullah SAW sifat-sifat Ad-Dajjal, mata dia kanan, kiri okey, tapi kanan macam angkur. Macam angkur. Terkeluar Tapi rosak. So, Ad-Dajjal, sifat Ad-Dajjal, orang yang besar. Ad-Dajjal, orang yang besar. Mata dia kanan macam angkur, rosak. Dia boleh jalan-jalan 1 minit Malaysia sampai Damsyik. 1 minit. So nama dia Al-Masih Ad-Dajjal. Semua negeri-negeri boleh masuk tambah Makkah dan Al-Madinah. Okey. Ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja boleh melihat Ad-Dajjal. Nama dia apa, Haji Aziza? Tulis. Nama dia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Tamim. 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 Ta mim ya mim. Tamim. Tamim. Tamim Ad-Dari. Ad-Dari. Okey. Ini Tamim Ad-Dari. Ini Tamim Ad-Dari, asal orang yang Masihi. Okey? Dia kerja di laut. Dia kerja di laut. Ada satu hari dia pergi ke trip dengan kawan-kawan dia. Into island. Mereka cari island sini. Okey? Tapi sebelum dia pergi ke trip, dia dengar ada orang nama dia Muhammad Rasulullah hijrah dari Makkah, pergilah hijrah Al-Madinah. Tapi dia tak tahu Rasulullah, dia dengar sahaja. Dia dengar. Okey? So, apabila dia pergi ke island, satu island di Red Sea. Di mana ini island? Di Red Sea. Yani Laut Merah. Laut Merah. So, ada satu malam, laut macam marah, hujan lebat. Ini kapal laut sudah rosak. So, sampai dia dan kawan-kawan dia, mereka berenang sampai bantai. So atas bantai, mereka tidur. Sebab so tired. So penat. Mereka tidur.
tiba-tiba mereka jumpa makhluk, bukan makhluk biasa, makhluk ada riwayah ini makhluk have di atas perempuan macam kuda, bawah kuda. Sudah. Yani makhluk macam kuda tapi atas macam perempuan. Separuh badan. Separuh Separuh badan di binatang. bawah kuda, di Binatang. atas perempuan. Manusia. Dia ada banyak rambut. So kita tak boleh tahu ini lelaki atau perempuan. Banyak rambut ada. Tapi ini makhluk nama dia Al-Jassasah. Tulis. Al-Jassasah. Al-Jassasah. Ini Al-Jassasah boleh cakap bahasa Arab. Ini Al-Jassasah boleh cakap bahasa Arab. Ad-Dajjal akhir zaman boleh cakap bahasa Arab. Ada riwayah ini Al-Jassasah boleh cakap semua bahasa. Ad-Dajjal juga boleh cakap semua bahasa. Sebab dia Ad-Dajjal. Dajjal yani ada makna orang yang pandai. Dajjal. Na'udzubillah min dhalik. So, ini Ad-Dajjal, ini Al-Jassasah, ini makhluk yang gharib, strange, makhluk. So, dia boleh cakap. Dia kata bangun, stand up. Mereka bangun. So, dia kata, who are you? Mereka takut. Ada riwayat 7 orang, ada riwayat 8 orang. Mereka takut. Mereka fikir ini daripada al-jin, makhluk daripada al-jin. So, dia kata, jangan takut. Who are you? So, mereka kata, kita orang Arab cari rezeki di laut sahaja. Okey. Dia kata, ada orang Arab. So, Tamim Ad-Dari kata, saya orang Arab. Okey, mereka kata apa? Dia kata apa? Ikut saya. My President, my Lord, nak jumpa awak. Okey? Yani maksudkan my putra, my Lord, nak jumpa awak. So, my President of ini makna. Nak jumpa awak. So, mereka ikut Al-Jassasah. Jalan. So, sampai mereka masuk macam gua besar. Apabila mereka masuk, mereka jumpa orang yang makhluk besar. Manusia. Ad-Dajjal daripada manusia, bukan jin. Tapi orang yang tak boleh jalan. Kaki dia dan tangan dia. Macam itu. Di dalam gua. Tak boleh keluar. So, Ad-Dajjal tanya mereka, who are you? Mereka kata, kita orang Arab cari rezeki di laut. So, dia tanya, ada orang nama dia Ahmad, sudah hijrah Makkah dan Al-Madinah? Tamim Ad-Dari kata, yes, saya ingat. I listen. I hear. Saya dengar ada orang nama dia Muhammad, dia keluar. Dia kata, dia sudah ada berang dengan kaum dia. Yes, ada berang. Ad-Dajjal rasa gembira. Dia kata apa? InsyaAllah saya akan keluar dekat. Saya akan keluar cepat. So dia tanya, untuk Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah di Palestin. Dia kata, masih ada air di Tasik Tabariyah? Mereka kata, yes, masih ada Tasik di Tabariyah. So dia kata, ada satu hari ini Tasik akan hilang. Kering. Sekarang pergi ke Tabariyah. Kalau ada orang pergi ke Palestin, ini Tasik bawa lagi mungkin 5 meter. Sudah hilang. Okey. Dia kata, kurma, bisan, masih ada. Ini orang Arab kata, yes, masih ada kurma di bisan. Di Palestin juga. Dia kata, ini kurma akan habis. Sekarang tak ada kurma. Sekarang ini kurma bisan sudah hilang. Okey?
maksudkan dia tanya tentang alamat-alamat Dia akan keluar. akan keluar. Dia akan keluar. InsyaAllah nanti saya akan hantar video untuk orang-orang yang ulama Melayu cakap tentang ini alamat-alamat keluarkan Ad-Dajjal. So, selepas tu Ad-Dajjal minta Al-Jassasa, ini makhluk, dia buat couple di laut. So dia buat, selepas tu mereka balik. Ini Tamim Ad-Dari, apabila dia balik rumah, dia cari apa? Dia cari Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia nak bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? So Tamim Ad-Dari sudah sampai Al-Madinah. Dia kata, mana Rasulullah? Mana Muhammad? Rasulullah di rumah. So ada orang kata, ya Rasulullah, ada orang di luar, dia nak jumpa awak. So dia cakap dengan Rasulullah, dia masuk rumah Rasulullah, dia cakap, ya Rasulullah, saya sekarang datang daripada Ad-Dajjal. Rasulullah kata, apa? Ad-Dajjal? Yes. Rasulullah tanya dia, adakah awak tengok Ad-Dajjal face to face? Yes. So Rasulullah tanya Tamim Ad-Dari, ini Ad-Dajjal macam mana? Mungkin Rasulullah risau ini orang macam dia jumpa orang lain. Tamim Ad-Dari orang lain. Dia kata, bagi sifat. Dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya jumpa orang makhluk besar. Mata dia kanan macam angkur, rosak. Dia big man. Dia tanya about you. He asked me about you. He asked me about Tasi Tabariyah. He asked me about kurma. He asked me bla 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 bla. Rasulullah rasa gembira. Sebab Rasulullah SAW sudah bagi tahu kaum dia. So Rasulullah SAW minta Bilal azan. So azan, kalau ada urusan bahaya, Rasulullah minta Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW datang al-Masjid An-Nabawi. So Rasulullah naik atas dengan apa? Dengan Tamim Ad-Dari. Rasulullah cakap, wahai ahli Al-Madinah. Rasulullah rasa gembira sebab ada orang bagi tahu ahli Al-Madinah, sebab mungkin ada orang fikir Rasulullah, ada orang munafik mungkin fikir Rasulullah orang yang tipu, betul tak? So Rasulullah kata, kalau saya tipu, okey, tanya Tamim Ad-Dari, tanya. Sebab sama-sama sifat Rasulullah sudah bagi ahli Al-Madinah dulu. Okey. So Rasulullah kata apa? Ya ahli Al-Madinah, saya sudah bagi tahu awak untuk tentang sifat Ad-Dajjal, orang yang bla 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 bla. Tapi mungkin ada orang tak percaya saya. Ada orang fikir tak ada Ad-Dajjal. Ini imagination story. No. Wahai Tamim, bagi tahu mereka. Bagi tahu mereka awak melihat apa? Awak tengok apa? So, Tamim Ad-Dari cakap dengan Rasulullah dan semua sahabat-sahabat Rasulullah in front of Rasulullah. Saya pergi ke juga Tamim Ad-Dari sifat-sifat Al-Jassasah. Ini yang makhluk very strange makhluk. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau Ad-Dajjal keluar, kalau nak Allah subhanahu wa ta'ala protect you daripada Ad-Dajjal, baca akhir surah Al-Kahfi atau pertama 10 ayat atau akhir surah Al-Baqarah. Tapi ada riwayah tiap-tiap orang baca surah Al-Kahfi tiap-tiap hari Jumaat, Allah insya-Allah akan protect us kita daripada Ad-Dajjal. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, kalau Ad-Dajjal keluar, jangan jumpa dia. Lari. Jangan fikir wallahi saya nak tengok Ad-Dajjal. No. Lari. Sahaja lari. Sebab fitnah Ad-Dajjal fitnah besar. So kita tiap-tiap salat kita cakap apa? Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat
ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر. betul tak? Tiap-tiap salah. Sebab الدجال ada fitnah besar. يعني مثلا contoh, kalau saya jumpa الدجال kata nak small buket emas, saya boleh kata tak nak? Nak. Betul tak? Tapi الدجال kata kalau nak boleh ikut saya ikut direct. Tiap-tiap orang kurang iman boleh ikut الدجال. Betul tak? Sekarang ada orang boleh ikut RM1,000 bagi dia boleh ikut. Betul tak? Betul. So kalau kita jumpa الدجال lari. Ada riwayah akhir zaman tiap-tiap orang terkunci rumah dia takut isteri dan anak-anak lelaki, anak perempuan ikut الدجال. Akhir zaman Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang nak pergi kerja, dia buat apa? Dia letak isteri dan anak lelaki, anak perempuan di dalam rumah dan terkunci. Dia takut kalau mereka keluar ikut الدجال. Sebab الدجال fitnah. Na'udzubillah min الدجال. So, insya-Allah kita akan teruskan next week tentang الدجال. Saya akan hantar insya-Allah mini video untuk sifat-sifat الدجال, bahasa Melayu dan sifat-sifat al-jassasah, orang yang mid khidmat الدجال. Thank you so much. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Kita akan jumpa insya-Allah next week. Hari Jumaat pukul 8. Terima kasih banyak Hajjah Azizah Ismail, Hajjah Zainatun Fauziyah, Hajjah Nuraini Usman, Hajjah Saadiyah Hamid, Hajjah Azizah Zainal, Hajjah Rosita, Hajjah Saudah, dan Hajjah Mahani, dan Hajjah Roziyah Abdul Latif, Hajjah Rafida Abdul Rahman, Hajjah Absah, Hajjah Rabi'atul, Hajjah Rajab Vazian, Haji Khairani, Hajjah Maryati, Hajjah Rivinia, Hajjah Rohana, Hamzah, Guru Besar, Hajjah Azizah, Hajjah Faizah, Hajjah Nurufida, Hajjah Ramli. Terima kasih banyak. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Thank you so much. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Amin. Terima kasih Tuan Syekh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Hajjah Azizah. Ya, saya Syekh. Sekarang di TikTok ada lebih 3,000 orang. Masya Allah. Tengok you punya tadabbur. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.